Hai, makan sini ke bungkus? Makan sini. Okey, minum. Milo air 5, Milo ais 5. teh air 1, sirap limau 1, Milo panas 1. Milo panas 1. Okey, menu apa ada kat sini? Ya, lontong, soto, mie rebus. Nasi lemak. Semua menu. Semua menu. Okey, terima kasih. Kahwin siap. Kuah ambil sendiri tau. Ada kan kambing dan sambal. Suka hati nak makan pakai apa? Mak ayam satu makan. Okey, kosong satu, telur satu, roti kahwin. Ini lontong batu kita dengan mie rebus legend kita lah. Jangan sebutan ini mie rebus ni. Lontong padu, mie rebus legend. Ini lontong padu kan? Ya. Lontong kering, rendang daging. Dengan lagi lontong kering kan? Ya, betul. Okey. Okey, ni tadi orang ni cakap lontong padu Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ni lontong kering. Nampak tak? Lontong kering. Rendang daging. Rendang daging Tegap. Soto sambal kicap. Okey, mie rebus. Nasi lemak pandan. Dia panggil roti canai kahwin. Okey. Dia sediakan dengan kari kambing. Okey, ni kalau satu set ni dengan ni kira berapa ni? RM15 saja. RM15. Okey. Orang bolehlah tinggal datang ke sini. Apa nama dia? Encik orang boleh. Assalamualaikum. Saya Dalina binti Samsudin, pemilik kedai RMZ Warung Kayu. Panggil Kak Ina je cukup, pendek je. Kami berniaga di Kampung Jawa Pancuk, area Pekan Pagur. Korang kalau datang kemari, korang lalu daripada Muar, masuk ke Pancuk. Faham kan? Okey. Akak berniaga lebih kurang 30 tahun dengan tagline kami, roti canai gebus. Kalau korang pernah dengar canai gebus di Pancuk, itulah kami. Selain pada roti canai, kami juga menyediakan menu-menu seperti nasi lemak pandan, roti canai kosong, roti canai telur, roti canai sarden. Begitu juga dengan menu lain seperti lontong padu, mie rebus legend berserta dengan lontong kering serta menu-menu yang ada di sini. Kami beroperasi daripada pukul 6.30 pagi hingga 11.30 hari. Dan tak tahu tempat, buka saja di Google dan juga Facebook. Kami berniaga bersama-sama dengan pelanggan-pelanggan kami yang selalu datang tak tentu masa dan tak tentu waktu. Harap kalau tak dapat jumpa kedai kami, telefon kami di nombor yang kami sediakan nanti di bawah. Okey, bye. Jangan lupa singgah.